Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Syafiqah binti Hadi dari kelas BME. Pada hari ini, saya akan membuat satu pembentangan tentang dasar-dasar kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita sedia maklum bahawa kokurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan membentuk pelajar bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga jasmani, emosi, rohani dan sosial. Ia menjadi satu wadah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan mempunyai jati diri, nilai kepimpinan serta keupayaan untuk berperanan secara positif dalam masyarakat. Baik, untuk memahami konsep ini dengan lebih mendalam, kita lihat dahulu definisi kokurikulum. Kokurikulum ialah aktiviti luar bilik darjah yang menyokong proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Aktiviti ini merangkumi 3 komponen utama iaitu sukan dan permainan, kelab persatuan serta unit beruniform. Menurut Akta Pendidikan 1996, Akta 550, kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Ini bermaksud ia bukan aktiviti sampingan tetapi satu komponen wajib dalam sistem pendidikan negara. Melalui aktiviti ini, murid dapat memperkukuh pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh di dalam kelas melalui pengalaman sebenar yang membina sahsiah dan keyakinan diri. Sebagai contoh, penlibatan murid dalam pasukan pengakap bukan sekadar mengajar mereka tentang disiplin, malah mendidik mereka untuk bekerjasama dan menghargai nilai kemanusiaan. Secara umumnya, tujuan utama pelaksanaan kokurikulum adalah untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. Melalui penyertaan aktif dalam pelbagai aktiviti, murid dapat membina kemahiran insaniah seperti kepimpinan, semangat berpasukan dan nilai tanggungjawab. Selain itu, kokurikulum juga berperanan dalam memupuk perpaduan antara murid berbilang kaum. Misalnya, aktiviti antara rumah atau program gotong royong di sekolah boleh mempertemukan pelajar daripada latar belakang yang berbeza. Lalu, mereka dapat memupuk semangat toleransi dan hormat menghormati. Secara tidak langsung, inilah asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan berakhlak tinggi. Justeru, bagi memastikan matlamat ini tercapai, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal beberapa dasar utama dan dasar sokongan kokurikulum yang menjadi panduan pelaksanaan di semua sekolah. Dasar pertama menegaskan bahawa kokurikulum ialah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan seperti termaktub dalam Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 Akta 550. Ini bermakna ia bukan aktiviti sampingan tetapi satu keperluan rasmi dalam sistem pendidikan. Setiap sekolah wajib melaksanakan kegiatan kokurikulum secara terancang bagi membangunkan murid dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekolah yang gagal melaksanakannya bakal dikenakan tindakan di bawah Seksyen 135 Akta yang sama. Contohnya, aktiviti kelab sains yang dijalankan secara berkala bukan sahaja meningkatkan minat terhadap STEM, malah melatih murid berfikir secara kritikal dan beretika ketika menjalankan eksperimen. Dasar ini dapat memastikan sistem pendidikan kita seimbang antara akademik dan pembangunan diri. Dasar kedua pula menegaskan bahawa setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya 1 unit beruniform, 1 kelab persatuan dan 1 sukan atau permainan. Kehadiran dan penyertaan mereka perlu direkod serta dinilai oleh pihak sekolah. Ini bermaksud kokurikulum bukan pilihan tetapi tanggungjawab bersama. Melalui penyertaan aktif, murid bukan sahaja meningkatkan kemahiran sosial dan fizikal, malah belajar menghargai nilai kerjasama dan kepelbagaian. Sebagai contoh, murid yang aktif dalam unit beruniform seperti kadet remaja sekolah akan belajar tentang kepimpinan dan pengurusan masa.
Keterlibatan ini membina kecekapan sosial dan emosi yang penting dalam menghadapi cabaran kehidupan yang sebenar. Ini dapat membantu murid di masa akan datang. Seterusnya, dasar ketiga, menekankan bahawa penyertaan guru juga adalah wajib. Setiap guru mesti diberi tanggungjawab dalam pengurusan atau penyeliaan aktiviti kokurikulum, dan kegagalan bagi seseorang guru melaksanakannya boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah Perintah Am Pegawai Awam. Mengapa dasar ini penting? Kerana guru bukan sekadar pendidik di bilik darjah, tetapi juga pembimbing di lapangan kokurikulum. Guru berperanan dalam menanam nilai-nilai positif dalam setiap aktiviti. Sebagai contoh, guru penasihat Kelab Bahasa Melayu berperanan memberi galakan kepada pelajar untuk berpidato atau berbahas, sekaligus membantu mereka menguasai kemahiran berkomunikasi dan melatih keyakinan diri. Melalui penlibatan guru, wujudnya hubungan yang lebih rapat antara murid dan pendidik dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih mesra dan juga membina nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Dasar keempat, menekankan bahawa pelaksanaan kokurikulum perlu dirancang dengan jelas, termasuk mempunyai matlamat, objektif, kaedah dan penilaian. Aktiviti ini bukan sekadar aktiviti fizikal, tetapi mesti mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai murni. Sebagai contoh, program kepimpinan pengawas yang dijalankan di sekolah boleh membantu pelajar memahami konsep tanggungjawab sosial dan integriti dalam membuat keputusan. Aktiviti seperti ini membentuk murid yang beretika, matang dan berpandangan jauh. Pelaksanaan yang teratur juga melatih pelajar agar lebih berdisiplin, mampu mengurus masa dan dapat bekerja dalam pasukan. Ini semua adalah ciri-ciri insan madani yang kita harapkan daripada sistem pendidikan. Seterusnya, dasar kelima, menegaskan bahawa aktiviti kokurikulum mesti terbuka kepada semua murid tanpa diskriminasi. Ia menekankan prinsip penyertaan menyeluruh dan tidak eksklusif. Dasar ini berpandukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 17 Palang 2000. Tujuannya ialah untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Sebagai contoh, pertandingan sukan tahunan atau aktiviti kebudayaan yang melibatkan semua kaum dapat mengeratkan hubungan antara murid. Ini secara tidak langsung melahirkan generasi yang inklusif, berempati dan menghormati perbezaan. Dasar ini selaras dengan semangat perpaduan nasional yang menjadi tunjang kepada masyarakat yang berakhlak dan sejahtera. Selain dasar utama ini, terdapat juga dasar sokongan kokurikulum yang membantu memperkukuh pelaksanaan di sekolah. Antara dasar-dasar sokongan yang dilaksanakan termasuklah aktiviti khidmat masyarakat, gotong royong dan perpaduan kaum. Sekolah digalakkan menganjurkan aktiviti berbentuk kemasyarakatan seperti program gotong royong, lawatan amal atau derma darah. Aktiviti sebegini menanam nilai empati dan kesukarelawanan dalam diri pelajar. Sebagai contoh, apabila murid terlibat membersihkan kawasan kampung atau rumah ibadah, mereka belajar untuk menghargai kepelbagaian budaya dan memupuk tanggungjawab sosial. Selain itu, penlibatan masyarakat setempat dan ibu bapa. Kerjasama antara sekolah dan komuniti penting bagi memperkukuh pelaksanaan program kokurikulum. Contohnya, PIBG boleh membantu menganjurkan hari sukan atau memberi sumbangan untuk program motivasi murid. Peranan ini meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah dan menggalakkan perpaduan antara semua pihak.
Selain itu, galakan penyertaan pasukan beruniform dan perkhemahan luar. Dasar ini menggalakkan pelajar menyertai aktiviti beruniform dan kursus luar seperti perkhemahan. Aktiviti ini membina jati diri, daya tahan mental dan semangat bekerjasama dalam kalangan pelajar. Misalnya, ketika perkhemahan, pelajar dilatih berdikari, mematuhi arahan dan menghormati ketua kumpulan. Kemahiran ini amat relevan dalam kehidupan sebenar. Akhir sekali, pengiktirafan dan peluang antarabangsa. Sekolah digalakkan memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan potensi ke peringkat antarabangsa seperti menyertai pertandingan inovasi atau debat. Ini bukan sahaja menaikkan nama sekolah, tetapi juga menanam semangat kecermelangan global dalam diri murid. Dengan pengiktirafan ini, pelajar didorong untuk terus berusaha dan yakin. Itu antara dasar-dasar sokongan yang dilaksanakan di sekolah. Baiklah, selepas kita memahami dasar-dasar utama kokurikulum, mari kita beralih kepada pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Pelaksanaan yang berkesan amat penting kerana ia menjadi penghubung antara dasar dan amalan sebenar di lapangan. Secara umumnya, pelaksanaan kokurikulum di sekolah melibatkan 3 pihak utama, iaitu pentadbir, guru penasihat dan murid itu sendiri. Bagi pihak pentadbir seperti pengetua atau guru besar, mereka bertanggungjawab menyusun jadual aktiviti kokurikulum agar tidak bertindih dengan waktu akademik serta memastikan segala aktiviti dijalankan mengikut objektif yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Contohnya, sekolah boleh menjadualkan aktiviti kokurikulum pada hari Rabu petang bagi memastikan murid tidak dapat terlibat tanpa mengganggu pembelajaran formal. Seterusnya, guru penasihat memainkan peranan membimbing dan memantau pelajar sepanjang aktiviti berlangsung. Guru perlu memastikan aktiviti bukan sekadar dilakukan untuk memenuhi syarat, tetapi benar-benar memberi impak kepada pembangunan sasiah, disiplin dan kepimpinan murid. Misalnya, guru penasihat pasukan beruniform atau pengakap boleh menekankan nilai tanggungjawab dan kerja berpasukan semasa latihan lapangan. Sementara itu, murid sendiri harus menunjukkan komitmen dengan menghadiri dan menyertai aktiviti secara aktif. Contohnya, pelajar yang menjadi pengerusi kelab atau ketua rumah sukan dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka serta kemahiran memimpin dan boleh mengurus ahli kumpulan. Justeru, pelaksanaan kokurikulum yang menyeluruh bukan hanya memberi ruang kepada murid menonjolkan bakat, tetapi turut membina jati diri yang seimbang dan beretika. Secara tidak langsung, hal ini menyokong pembentukan generasi pelajar yang matang dari segi intelek, emosi dan sosial, iaitu ciri-ciri penting dalam pembinaan masyarakat yang beradab dan prihatin. Dalam memastikan dasar kokurikulum dapat direalisasikan dengan baik, pelbagai cabaran turut dihadapi oleh pihak sekolah dan guru. Antara cabaran utama ialah isu masa dan komitmen akademik. Murid dan guru kadangkala sukar mengimbangi antara keperluan akademik dan aktiviti kokurikulum. Ada juga sekolah yang menjalankan aktiviti di luar waktu persekolahan, menyebabkan keletihan dan kekangan masa. Sebagai langkah penyelesaian, pihak sekolah boleh mengatur jadual yang fleksibel atau integrasi kokurikulum dalam waktu PDPC tertentu. Dengan cara ini, aktiviti dapat dijalankan tanpa menjejaskan pelajaran murid. Cabaran kedua ialah kekurangan kemudahan dan peralatan. Sekolah di kawasan luar bandar, misalnya, mungkin tidak mempunyai padang sukan, dewan atau pakaian rasmi pasukan beruniform yang mencukupi. Bagi mengatasi masalah ini, kolaborasi dengan komuniti setempat, alumni dan NGO dapat digalakkan. Usaha gotong royong membaiki fasiliti atau tajaan daripada pihak luar bukan sahaja menyelesaikan masalah kemudahan, malah membina semangat
kebersamaan antara sekolah dan masyarakat. Seterusnya, penlibatan ibu bapa yang rendah juga menjadi cabaran. Masih ramai ibu bapa yang beranggapan bahawa kokurikulum tidak sepenting akademik. Untuk mengubah persepsi ini, sekolah boleh menganjurkan hari kokurikulum atau karnival sukan sekolah yang turut melibatkan komuniti dan persatuan ibu bapa dan guru. Melalui program ini, ibu bapa akan lebih memahami bahawa kokurikulum merupakan platform penting membentuk kepribadian dan nilai kemanusiaan anak-anak mereka. Selain 3 cabaran utama yang telah dibincangkan tadi, terdapat juga beberapa cabaran baharu yang semakin ketara dalam konteks pendidikan pada masa kini. Antaranya ialah cabaran digitalisasi dan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kokurikulum. Pada era moden ini, pelbagai sistem dan aplikasi telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti e-Curriculum dan PAJSK dalam talian bagi memudahkan perekodan kehadiran, markah dan penglibatan murid. Namun begitu, masih terdapat sekolah yang menghadapi kekangan dari segi kemudahan ICT dan kemahiran guru untuk mengaplikasikan sistem digital ini secara optimum. Ada juga aktiviti kokurikulum yang masih dijalankan secara konvensional menyebabkan rekod penyertaan pelajar sukar disemak atau dikemas kini dengan tepat. Sebagai langkah penyelesaian, pihak sekolah boleh memperkukuh latihan digital dalam kalangan guru serta menggalakkan penggunaan aplikasi mudah alih untuk merekod kehadiran, laporan aktiviti atau merit pelajar secara automatik. Sekolah juga boleh bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah atau universiti tempatan bagi mendapatkan bimbingan teknikal dan sokongan infrastruktur ICT. Melalui pelaksanaan ini, guru bukan sahaja dapat menjimatkan masa dan tenaga, malah dapat menilai kemajuan pelajar dengan lebih sistematik dan telus. Pendekatan ini mencerminkan nilai daya cipta dan kemampanan dalam rangka Malaysia Madani, iaitu menyesuaikan amalan pendidikan dengan perubahan zaman dan teknologi secara bijaksana tanpa menjejaskan nilai kemanusiaan. Seterusnya, cabaran yang wajar diberi perhatian ialah penyertaan pelajar selepas pandemik COVID-19. Sejak tempoh panjang pelaksanaan PDPR dahulu, ramai pelajar telah terbiasa dengan aktiviti dalam talian dan menjadi kurang aktif apabila kembali ke persekitaran sekolah fizikal. Hal ini menyebabkan penurunan penyertaan dalam kelab, persatuan dan sukan. Ada pelajar yang hadir hanya sekadar memenuhi syarat, bukan kerana minat atau semangat ingin belajar melalui pengalaman. Untuk mengatasi situasi ini, pihak sekolah boleh memperkenalkan aktiviti hybrid, iaitu gabungan aktiviti fizikal dan digital. Contohnya, pertandingan video kreatif tentang semangat kesukanan, pameran maya hasil aktiviti kelab atau pertandingan e-sukan yang dijalankan secara beretika dan terkawal. Pendekatan seperti ini bukan sahaja sesuai dengan minat generasi Z yang lebih dekat dengan dunia digital, tetapi juga dapat menanam nilai ihsan, hormat dan daya saing dalam diri pelajar. Guru pula boleh memainkan peranan penting sebagai pemudah cara untuk memastikan aktiviti yang dijalankan masih mengekalkan elemen pendidikan nilai dan tidak lari daripada objektif pembangunan sasiah pelajar. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang strategi pengurusan kokurikulum yang efektif di peringkat sekolah. Seperti yang kita tahu, pengurusan yang tersusun amat penting supaya aktiviti kokurikulum bukan sekadar dilaksanakan tetapi benar-benar memberi kesan terhadap perkembangan sasiah dan kepimpinan murid. Yang pertama ialah perancangan tahunan yang berfokuskan nilai. Setiap sekolah perlu menyediakan takwim kokurikulum tahunan yang jelas dan disusun berdasarkan objektif nilai, bukan sekadar jadual aktiviti.
Contohnya, bulan Februari boleh dikhaskan untuk aktiviti kepimpinan, bulan Mei pula untuk khidmat masyarakat dan bulan-bulan seterusnya. Dengan cara ini, setiap aktiviti bukan sahaja memenuhi keperluan PAJSK tetapi juga menanam nilai moral dan sosial dalam diri pelajar. Kedua ialah pemantauan dan penilaian berterusan, khususnya melalui rekod PAJSK. Pemantauan ini membolehkan guru menilai tahap penlibatan murid secara holistik, bukan sekadar kehadiran tetapi juga kualiti kepimpinan dan sumbangan mereka. Contohnya, murid yang aktif menganjurkan program atau mengetuai projek kebajikan boleh diberi markah merit yang lebih tinggi. Ini mendorong murid untuk lebih proaktif dan bertanggungjawab. Ketiga, strategi penting ialah kerjasama dengan komuniti dan NGO. Sekolah boleh menjalin kolaborasi dengan pertubuhan luar seperti Angkatan Pertahanan Awam, NGO alam sekitar atau kelab belia setempat untuk memperluaskan pengalaman murid. Contohnya, pelajar boleh menyertai program penanaman pokok atau misi bantuan banjir bersama komuniti. Aktiviti sebegini bukan sahaja memperkukuh kemahiran sosial, malah menanam nilai empati dan kesedaran sivik dalam diri pelajar. Keempat ialah pengiktirafan pelajar melalui anugerah dan merit. Pemberian penghargaan seperti tokoh kokurikulum, pelajar aktif sukan atau pasukan terbaik memberi motivasi kepada murid untuk terus cemerlang. Ia juga membina budaya apresiasi dan mengiktiraf usaha gigih pelajar serta guru penasihat dalam menjayakan aktiviti. Secara keseluruhan, strategi ini bukan sahaja memastikan pengurusan kokurikulum berjalan lancar, tetapi turut membentuk persekitaran sekolah yang positif, inklusif dan penuh semangat. Bila nilai-nilai ini disemai dengan baik, maka lahirlah pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berjiwa pemimpin dan prihatin terhadap masyarakat. Seterusnya, kita lihat kepada kepentingan pelaksanaan kokurikulum. Antara kepentingannya ialah membina sasiah murid. Aktiviti kokurikulum membantu murid membentuk disiplin diri, keyakinan dan akhlak terpuji. Selain itu, menyemai semangat kepimpinan. Pelajar yang memegang jawatan dalam kelab atau unit beruniform akan belajar membuat keputusan, memimpin pasukan dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Aktiviti kokurikulum juga dapat membentuk nilai madani. Nilai seperti ihsan, hormat dan kasih sayang dapat disemai melalui aktiviti gotong royong, kebajikan dan kerja berpasukan. Akhir sekali, ia juga dapat memupuk perpaduan kaum. Aktiviti kokurikulum menjadi platform terbaik untuk mengeratkan hubungan antara kaum dan budaya, sejajar dengan aspirasi integrasi nasional. Kepentingan ini jelas menunjukkan bahawa kokurikulum bukan sekadar aktiviti sampingan tetapi medium utama pembinaan karamah insaniah dalam diri murid yang menjadikan mereka insan seimbang dan bersedia untuk menyumbang kepada kemajuan negara. Sebagai pelengkap pembentangan ini, saya ingin sentuh sedikit tentang bagaimana aktiviti kokurikulum dapat menjadi wahana pembentukan insan yang seimbang dan berakhlak, selaras dengan aspirasi pendidikan Malaysia yang berteraskan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kokurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan, tetapi medan pembentukan sasiah dan nilai kemanusiaan dalam kalangan pelajar. Apabila murid menyertai aktiviti seperti khidmat masyarakat, gotong royong atau projek kita semula, mereka bukan hanya belajar bekerja dalam pasukan, tetapi turut menanam nilai ihsan, hormat dan tanggungjawab, iaitu 3 nilai utama yang membina kesejahteraan komuniti sekolah. Selain itu, aktiviti seperti pasukan beruniform, sukan dan kelab kepimpinan pelajar juga menjadi wadah untuk melatih daya cipta dan keyakinan diri, iaitu 2 elemen penting bagi melahirkan pelajar yang berdaya saing serta mampu menyumbang idea secara kreatif kepada masyarakat. Dalam konteks pendidikan Malaysia, kokurikulum turut menyokong pembangunan 6 rukun Malaysia Madani, iaitu kemampanan,
kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Misalnya, aktiviti khidmat alam sekitar mencerminkan kemampanan semangat berpasukan dalam sukan melambangkan kesejahteraan dan hormat, manakala kepimpinan pelajar menunjukkan keyakinan dan daya cipta dalam mengurus sesuatu tanggungjawab. Oleh itu, melalui pelaksanaan kokurikulum yang menyeluruh dan berterusan, sekolah bukan sahaja membentuk pelajar cemerlang akademik, tetapi juga insan seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial yang mampu berfungsi sebagai warga negara berilmu dan berakhlak mulia. Baik, setelah kita memahami peranan kokurikulum dalam pembentukan insan berilmu dan berakhlak, marilah kita simpulkan bagaimana keseluruhan usaha ini menyumbang kepada kecemerlangan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Kesimpulannya, pelaksanaan dasar-dasar kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia bukan sekadar memenuhi keperluan undang-undang tetapi berperanan besar dalam membentuk insan yang seimbang, berakhlak dan bersedia berkhidmat kepada masyarakat. Melalui pelibatan aktif dalam kokurikulum, murid belajar untuk memahami diri, menghormati orang lain dan menyumbang kepada kesejahteraan bersama. Inilah matlamat sebenar pendidikan yang membina generasi bukan sahaja berilmu tetapi juga berjiwa insan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.